Salah adat. Fikri sangat teruja. Hari ini ada kenduri sekampung. Dia berlari laju ke balai raya. Nenek buat lauk kegemaran saya, jeritnya. Sampai di pintu, Datuk Bakar sedang berdiri. Fikri cuba memotong laju untuk masuk. Assalamualaikum, Datuk, katanya sambil melintas. Tunggu sebentar, Fikri, kata Datuk Bakar sambil memegang bahu Fikri perlahan. Adat kita, beri salam dengan hormat dan salam tangan. Fikri mengangguk, lalu tunduk sedikit dan menyambut tangan Datuk Bakar dengan kedua-dua tangannya. Di dalam, Fikri duduk di hadapan hidangan nasi. Kerana terlalu lapar, dia mencapai sudu dengan tangan kirinya. Oh, Fikri, bisik Datuk Bakar dari sisinya. Adat kita, makan guna tangan kanan, tanda adab yang baik. Fikri tersengih. Dia segera menukar sudu ke tangan kanannya. Terima kasih, Datuk. Saya selalu lupa. Fikri kini makan dengan penuh sopan. Fikri teringat, apabila seorang budak lain mula berlari di kawasan hidangan, Fikri segera memanggil, "Hei, berjalan perlahan. Jangan langgar orang, nanti kita salah adat." Datuk Bakar tersenyum bangga. Adat itu bukan sekadar peraturan, Fikri. Ia cara kita menunjukkan hormat kepada diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Bagus anak Datuk. Salah adat, tidak mengikut adat atau melanggar kebiasaan masyarakat. Contoh ayat, Fikri makan menggunakan tangan kiri di hadapan orang tua. Perbuatan ini dianggap salah adat kerana tidak menjaga adab makan.